Up, up. Up. Okey, sekarang ramai lagi. Oh, sedap seseh ni. Lama ini banyak, babe. Okay semua, selamat pagi. Hari ni aku berada di Teluk Kembang, Petak Sanggui. Kita nak try. Ya, dari sini lama tak main. Tapi aku tak duduk parkir RM1, aku duduk bawah sikit lah. Aku duduk area ni. Hari kalau kata pot ni tak rancak ke apa ke, kita lari naik atas. Okay. Dah sampai pop parking RM1. Mana uncle? Ke tak main? Ada mata ayak. Standard ni hiking. Lama tak main ni. Dah mana nak naik dulu boleh naik. Agak jauh kita jalan hari ni. Pak ni lama tak main. Kita duduk atas ada pondok. Sekejap ayat pasang sini kita kena lari duduk kat pondok tu. Pak ni pun sempoi kak. Sempoi-mempoi. Unboxing. Tak, ni naik motor senang. Senang bawa kalau naik motor. Apa jangan buang. Ini udang kita. Oh, mahal hari ni udang ni. Lama. Sekilo. Besar punya. Ni sekilo 25. 26. Oh, dia gagah. Jom kita try. Aku baru tahu tu ada gertuan. Tu. Ada dah. Oh, tak lekat. Aduh, cek buntal pula. Jam. Ada buntal banyak. Nampak? Panas. Kita try pot sini. Cik area ni dalam. Tadi kita duduk kat sana kan. Dia duduk ini. Tengok macam mana sini area ni. Ada tak ada? Panas ni. Hiking time. Jom patah balik. Pok tadi tak cun lah. Patah balik.
besar. Tinggal gunting pula. Tinggal gunting. Johnny. Ada Johnny. Keluar. Op. Okey, sekarang kita pergi Betong lah. Pulau Betong sini kalau pakai jalan belakang ni cepat lagi. Tapi itulah kalau kita balik lambat, takkan nak lalu sini. Biasalah hutan ni pukul 5 dia gelap dah. Jadi kita patah balik, kita pergi Betong. Jom. Ya boy. Pon nak. Aku pusing mata. Kali ni aku duduk depan Pulau Betong lah. Tak nak apa lah nak pergi. Mana pekat-pekat. Aku betul-betul menghadap Pulau Betong. Sini pun best juga. Sana pulau getak Sanggui tadi tak ada apa, tak best. Tak makan langsung. Aku dah tanya lah semua orang di situ. Semua dapat besar-besar ni. Jadi aku pindah sampai sini. Kita udah elok. Sampai sini jauh sikit tak apa. Letih. Jom kita try elok. Jatuh malah terus. Dia saya baik lah. Lamoi. Lamoi ni banyak, babe. Lamoi dia tu. Pulau Betong. Aduh. Strike lagi. Sini banyak betul Lama saya besar ni. Apa berbaloi lah main ni. Tu. Aku cari kecil sikit, dapat kecil sikit nak buka koyan lah. Ni besar ni. Aku buat rambut simple lah, tengok. Macam ni je. Macam ni. Ambil ni. Baling. Dia jatuh depan tu lah. Bom. Makan lagi. Dan gelama juga. Aku target ada yang kecil sekop. Aku nak letak koyan depan ni. Belum dapat lagi saiz yang kecil-kecil. Wah, boy.
Dapat lagi. Oh, dapat lagi gelamar lagi. Saiz. Aduh. Sekarang ni pukul 12. Ni nampak macam dah dekat gear 1 lah. Ini tak larat putih lah. 2 kali 3 kali putih lah. Tak larat lah. Dia makan rumput tengah tu. Aku cari pelampung tak ada. Pelampung tak bawa. Aduh, selalu bawa tak pakai. Kali ni tak mau bawa lah. Macam tu lah tu. Okey gang, sekarang gelamar dah kurang. Tak tahu dah pergi ke mana. Jadi aku beli depan-depan ni duk makan. Sekarang ni tak ada, hilang. Aku beli ke belah kiri sikit. Harap-harap ada lah. Oh, ada. Ramai lah gelamar ni. Oh, gelamar hitam. Wah, alamak, sangkut lah. Okey guys, sekarang ni pukul 1 lebih. Kita nak gerak naik atas. Nak cepot lagi kan. Tak makan dah, gelamar, hilang banyak dah. Tapi aku pun dapat banyak juga gelamar. Udang ada lagi. Aku nak ambil udang. Nak gerak pergi atas tu. Tak ada apa kot. Jadi kita jumpa dah. Jadi aku nak kemas-kemas. Di tergerak atas tu. Ada satu pot macam pulau tu. Tu pulau mana. Lupa nak masuk jalan masuk. Tapi kita nak try tepi-tepi ni dulu. Okay, jom. Okay, kita try pot atas sini pula. Kat sini boleh turun. Ada brother tu turun. Jom. Aku pada sana tadi. Jadi kita menghala kat atas ni. Kita turun dulu. Turun lagi. Parah. Tapi okey. Ku relakan cintamu sering. Sinilah kalau main air betong. Pok yang best-best semua macam ni. Sekali bumi berbeda dari Turki. Wah, mana boleh turun ni? Oh, sini lah mana boleh turun. Ke sana. Okey, sampai. Dah lemah dengan. Tanya ada orang. Tak nampak pun. Strike apa ni? Buntai sangkut perut. Pot ni tak makan lah. Tak ada pun. Ikan pot lah duk makan depan-depan ni. Ikan. Oh. Ui, kerapu. Ui, kerapu mat. Duk makan. Ada. Tengok ah. Tengok. Okey, aku statik. Dia akan tarik lagi. Tadi 2 kali dia tarik. Jadi dia payah keluar ah. Tak boleh buat apa. Sayang ah.
Ayam cik ya. Okey. Geng, sampai sini saja aku mengai hari ni. Ayam pun dah start surut balik lah. Ikan tak orang makan lah. Hari ni ayam agak pasal mati. Lagi 2 hari aku akan pergi jabatan. Jadi kalau keluar video ni akan ada video satu lagi untuk mengai jabatan lah. Aku tak bermalam pun sana. Sebab lah ni cuaca tak best lah. Dia start hujan start ni. Jadi aku malas lah. Jadi yang mana yang baru jumpa channel ni, apa subscribe lah channel aku. Macam biasa tak tahu pun apa nak cakap. Hasil lupa tunjuk. Okay, ni hasil hari ni. Gelama saja gelama. Ada dalam kata berapa dalam kilo dah kot. Kena tolak ayak-ayak ni lah. Okay.